Hai semua, apa khabar? Saya Mahadevan, seorang peguam. Kita masih lagi bersama dengan siri bagaimana memulakan perniagaan kecil. Bagi yang follow series kita sebelum ni, saya dah terangkan mengenai beberapa item-item dan untuk hari ini saya akan terangkan bagaimana kita sebenarnya boleh mendaftarkan perniagaan ini sebagai satu enterprise dengan menggunakan laman web SSM itu sendiri. So di sini untuk hari ini saya hanya membuat voice over sahaja. Sebab saya tak pandai sangat macam mana nak buat buka dan sebagainya. So untuk hari ini saya akan buat voice over dan saya akan terangkan step by step untuk menunjukkan bagaimana kita boleh buat menerusi SSM ni. Mula-mula sekali kita kena pergi kepada website. Website ni boleh kita tengok dalam paparan ni, ebis.ssm.com.my. Kalau susah sangat kita Google saja, akan ada paparan di situ. Kamu klik on the link yang sepatutnya dan seterusnya kamu pergi kepada, bila kamu buka page ni, kamu kena mendaftar sebagai seorang pengguna yang baru. So pengguna yang baru ni kita ikut step dia sajalah. Sebenarnya yang ni tak susah apa pun. Yang kamu masukkan IC kamu, nombor IC dan kamu masukkan nama kamu dan sebagainya. Dan bila kamu dah buat semua tu dan seterusnya kamu tekan register. So bila kamu dah mendaftar ni, nanti kamu akan dapat satu notification melalui email kamu dan kamu ikut saja di situ. Apa yang kamu perlu sekarang ni, kita dah sampai kepada muka surat di mana kamu telah pun mendaftar sebagai seorang pengguna. So kamu masukkan nama kamu, kata laluan, verification code tu semua. Saya rasa ni benda basic. So kamu boleh buat benda ni dan seterusnya kita sign in supaya kita boleh masuk kepada account dia.